Ya, saya rasa penjaga gol saya hari ini adalah nama penuh saya Muhammad Afiq Amsyah bin A. Salamat. Saya merupakan guru di SMK Gunung Rapat Ipoh lah. Saya ucapkan tahniah juga kepada pemain-pemain saya dan juga kepada pasukan luar kerana memberikan saingan yang sengit. Bagi saya ini adalah satu motivasi lah kepada pasukan Perak dan pemain-pemain saya dapat mengikut apa yang kita rancangkan dan sedikit sebanyak ini dapat memberikan motivasi kepada diorang untuk perlawanan yang seterusnya lah. Bagi saya dengan satu gol ni memberikan kesan yang besar kepada saya punya tim lah. Kalau boleh kita nak lebih kan. Tapi rezeki hari ni sudah ditakdirkan kita dapat satu gol. Itu pun saya dah syukur dah. Kita nak mengharungi liga yang panjang dan kemenangan ni boleh memberikan motivasi kepada skuad bawah 14 dan juga bawah 17 untuk SSM Perak lah. Ya, saya rasa penjaga gol saya hari ini adalah the best performance yang saya pernah nampak lah. Okay, cuba sebelum start game tadi saya just ingatkan dia untuk calm down and then conduct dia punya defense. And then untuk performance dia hari ni saya rasa yang the best yang saya pernah tengok. So saya berikan kredit dan juga pujian kepada beliau lah. Sasaran untuk SSM Perak U14 tahun ni saya nak memperbaiki kedudukan tahun lepas. Tahun lepas kita dalam kedudukan lebih kurang 7 ataupun 8 macam itulah. So saya dah target untuk tahun ni dan saya dapat perbaiki dan pergi ke suku akhir dahulu lah untuk tahun ni.